Saya rasa gembira kerana filem pertama ni saya rasalah jadilah pasal ramai yang suka dan ada feedback yang bagus, bangga dan teruja. Mula-mula title itu My Superhero, tapi kita translate to Adi Wiraku, maksudnya sama je, kerana kita WO semua dalam bahasa Melayu kan, jadi kita letak title Melayu tu, saya rasa dia lebih kena lah dengan the whole story. Cabaran dalam mengarah pelajar-pelajar ni, kerana pelajar ni tak ada pengalaman berlakon langsung, jadi kita kena menerangkan lebih detail kepada student supaya mereka lebih memahami. Tapi tidak jugalah susah sangat, pasal student ni dia memainkan watak dia sendiri, jadi naturally dia akan ada watak dia, dan aksi-aksi yang sangat detail, yang sangat mikro tu kita tak payah mengajar lah, pasal dia jadi dia sendiri kan. Kerana ini kisah benar, dia memang berlaku kat Sekolah Menengah Pinang Tunggal kat Kedah, jadi kita nak menghormati original story, so kita kena buat kat sana lah. Kita punya challenge ialah untuk tell this good story. Kita takut terlepas peluang saja. pada awalnya bila kita nak approach Cheryl dan dapatkan consent dia untuk tell this story, dan sebaik saja awalnya bila kita nak approach Cheryl dan dapatkan consent dia untuk tell this story, dan sebaik saja kita dapat kerjasama, dan is important yang kita nak bekerja dalam satu jangka masa yang amat singkat, iaitu dari bulan 1 kita conceptualize dan kita habis shoot bulan 3, sebab kita nak catch the student in the first holiday period. Jadi itulah cabaran yang paling sengit. Bagi saya sebenarnya impossible kita dapat nak terbitkan filem ini dengan bajet yang kita ada, tapi disebabkan passion semua orang yang terlibat untuk nak keluarkan cerita ni, sebenarnya kita tak berkira. Maknanya the team kita tak kira sama ada kita perlu kerja 1 hari ke atau 10 hari ke atau sebulan ke, tak ada persoalan. Maknanya kita semua tahu kita memang ada bajet yang limited, yang kita perlu achieve the target. Dalam filem Adi Wiraku, saya memegang watak Cikgu Cheryl Ann Fernando, and pada mulanya I rasa memang this one is cabaran hebat lah, because first time I buat filem dalam bahasa Melayu, buat cerita yang kisah benar. So and then Cikgu Cheryl ni kan dia macam she's an idol kat sekolah ni. So for me, apa yang I takut bila I pergi sekolah ni, budak-budak ni terima I tak sebagai Cikgu Cheryl ni kan, sebab diorang semua like student yang sebenar, diorang tak berlakon. I seorang je orang asing kat sana. And then first time I pergi Pinang Tunggal ni, because I pernah pergi Sungai Petani tapi tak tahu pun ada tempat as such lah, Pinang Tunggal. So first day I landed dekat Pinang Tunggal. Weather dia tu memang mengancam lah. The weather was like 40 degrees Celsius. Diorang terima I dengan tangan yang terbuka, and I was like memang like terharu with that, because I think at one thing diorang miss Cikgu Cheryl ni, and then maybe I dengan Cikgu Cheryl ni ada persamaan sikit, so diorang terima I sebagai Cikgu Cheryl, and then diorang tunjuk aja I like a lot of things about Cikgu Cheryl yang I boleh gunalah untuk buat perwatakan dia. Perasaan saya memang sangat-sangat gembira sebab diberikan peluang untuk melakukan watak sebagai Kemboja, dan watak Kemboja bukanlah sesuatu watak yang sangat-sangat senang untuk saya mainkan, dan terima kasih kepada semua yang menonton dan memberi peluang kepada saya. Terima kasih. Terima kasih sangat-sangat kerana memberi peluang kepada saya untuk melakukan sebagai diri saya sendiri dalam watak Adi Wiraku ni. Saya nak ucapkan terima kasih kerana memberi kepercayaan kepada saya untuk melakukan watak sebagai Alia, dan saya berharap anda di luar sana support filem Adi Wiraku.
sokonglah filem Adiwiraku. Okey, pergilah menonton ke panggung terdekat dengan anda pada 9 Mac ini. Halo, jangan lupa saksikan Adiwiraku 9 Mac di Pawagam berdekatan dengan anda. Please support. So, hi, my name is Sangeeta Krishnasamy. Adiwiraku is releasing on the 9th of March 2017. Don't forget to watch this film with your friends and your family and be inspired. Jangan lupa saksikan Adiwiraku